yang telah disejukkan dipotong di bahagian permukaan dan lapisan tengah kek bagi mendapat lapisan. Alihkan lapisan ke atas kek board bagi memudahkan proses melepa dan meletakkan krim mentega. Untuk mendapatkan kek sama sisi, kek rata dan stabil, letakkan kek di tengah-tengah kek board sebelum mula untuk crumb coat. Peralatan untuk coating krim mentega pada kek adalah turntable, offset spatula, serrated knife dan plastik scraper. Dengan menggunakan offset spatula, ambil krim mentega dan letakkan krim mentega pada kek. Sapu dan pusing turntable untuk mendapatkan krim mentega yang sama rata. Kek disalut dengan krim mentega menggunakan plastik scraper supaya mendapatkan kek yang sama pada bahagian sisi kek. Sejukkan kek yang telah di crumb coat ke dalam freezer selama 15 minit atau sehingga kek mengeras. Apabila kek yang telah di crumb coat mengeras, kek perlu dilapiskan dengan coating yang lebih tebal dengan menggunakan krim mentega supaya mendapat sisi yang lebih kemas. Peralatan untuk membalut kek dengan menggunakan fondant, fondant smoother, fondant rolling pin, silicone mat, paring knife dan turntable. Kaedah untuk membalut fondant pada kek, canai dough fondant menggunakan fondant rolling pin, canai 3mm dan letakkan fondant di atas kek terlebih dahulu. Trim dan potong lebihan fondant serta kemaskan permukaan kek. Bagi membalut sisi kek, canai dough fondant panjang 35cm dan ketebalan 3mm ketebalan fondant dan potong memanjang di bahagian bawah fondant. Gulung fondant menggunakan rolling pin dan lekatkan pada keliling kek.
Trim dan potong lebihan fondant dan kemaskan menggunakan fondant smoother. Kemaskan keliling dan permukaan kek tersebut. Peralatan untuk membentuk bunga: fondant ball tool, foam pad, petal cutter, rolling pin dan silicone flower Venus. Cara-cara untuk membentuk bunga: warnakan dough fondant dengan menggunakan gel colouring mengikut warna yang dikehendaki. Ambil sedikit dough yang telah diwarnakan, canai dan terap menggunakan petal cutter bagi membentuk kelopak bunga. Nipiskan sekeliling kelopak bunga menggunakan fondant ball tool yang dilapik dengan foam pad. Masukkan dawai bunga di tengah kelopak, kemas bahagian kelopak dan tekap kelopak dengan menggunakan silicone flower Venus. Keringkan di atas lapik bunga yang melengkung untuk mendapatkan kesan kelopak bunga dan biarkan sehingga kelopak kering. Untuk membuat putik bunga, ambil sedikit dough fondant dan warnakan dengan pewarna kuning. Ambil sedikit dough fondant dan letakkan di hujung dawai secara membulat dan tarik ke bawah. Keringkan putik bunga sebelum digunakan. Cara untuk membentuk sekuntum bunga dan cara dusting bunga. Ambil 15 batang puting bunga dan letakkan dengan menggunakan tip bunga. Ambil sekeping kelopak bunga dan lekatkan di sebelah putik bunga. Ambil satu lagi kelopak bunga dan sambung pada kelopak yang pertama. Ulang proses ini sehingga mendapat kebesaran bunga yang dikehendaki. Selepas bunga telah siap dan disatukan, dusting kelopak bunga dengan dusting powder bagi mendapatkan warna yang lebih cantik. Apabila kek yang telah siap dibalut dengan fondant, langkah seterusnya adalah detailing pada sekeliling kek. Untuk melekatkan detailing tersebut, royal icing digunakan sebagai bahan pelekat. Susun mengikut kreativiti dan kemaskan hiasan tersebut.
Terakhir sekali, bunga yang telah siap diletakkan di atas kek dan di tepi kek bagi menampakkan lagi kek perkahwinan tampak lebih elegan. Ini adalah hasil akhir kek hiasan yang menggunakan fondant bertemakan perkahwinan. Diharap dengan penghasilan video ini dapat membantu pelajar di dalam menguasai dan memahami teknik berkaitan kek hiasan fondant.